Sebabnya takkanlah kita kata walaupun boleh suami isteri tu boleh tengok auratnya telanjang pun tak apa, tetapi takkanlah Nabi selesa saja begitu. Bini dia duduk tengok ni, tak ada berasa teragak-agak, tak ada paling-paling kau. Kalau ada, mestilah berapa kali dah sudah riwayat ni, Nabi kakak tengok ke aku, kakak tengok ke aku. Itu yang kita kata dari segi logiknya. Apabila berlaku gitu-gitulah akan berlaku. Tapi tak ada. Ini menunjukkan Nabi SAW pakai kaisar lebih kuat kot tu. Tapi kita tidak kata dengan yakin juga, sebab tidak ada dalil yang terang. Kira-kira hak lebih sesuainya gitulah. Baiklah. Maimunah kata, aku menabiri Rasulullah ketika beliau mandi junub. Mula-mula sekali beliau membasuh kedua-dua tangannya. Dia sebut. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kirinya, lalu dibasuhnya kemaluannya. Basuh dengan tangan kiri, dia tahu, dia nampak. Dan apa-apa yang mengenainya. Banyak dah sebelum pada ni dia nak ceritanya air mazi, mengikut Imam Bukhari air mani itu najis. Sebab apa Nabi basuh? Khusus itu basuh. Dia sebut sebelum pada ni hadis ni juga. Tapi ni dia tidak maksud tu. Setelah baginda menyapu tangannya di dinding atau di tanah, ini pun sudah ada dah dulu. Kemudian berwuduk sebagaimana wuduknya untuk bersembahyang, kecuali kakinya. Kaki tak basuh. Waktu sebut gitu sama. Kalau riwayat Maimunah ni. Lepas tu Maimunah ni sekali kah lagu ni? Tidak juga. Kira-kira isteri ni kita kata benda ni tidak berlaku sekali, banyak kali. Lagu ni lah semua dia buat. Sebab itulah Imam Bukhari mengatakan sunnah air sembahyang pada ketika mandi junub ni, ambil air sembahyang tidak lengkap. Yakni berhenti sekat sapu kepala tu. Lepas pada tu kan mandilah. Akhir sekali barulah menyempurnakan wuduk dengan basuh kaki. Tu hak dia buat semua. Kalau kita kata sekali, kita tidak boleh nak kata ini sebagai sesuatu yang terbaik, sebagai contoh yang terbaik. Patutnya orang ikut kena beberapa kali. Dan untuk berlaku beberapa kali itu tidak susah, sebab isteri. Kalau hamba, kalau hamba saya, kita kata mungkin sekali je berlaku dengan dia. Sebab hamba tidak wajib. Kita kata dari segi giliran, dari segi gapo tu. Tapi kalau isteri tidak wajib. Kepada Nabi pun. Dengan sebab itu kita boleh kata ini berlaku beberapa kali. Sebab itulah dalam setengah-setengah riwayat tak ada sebut tabir tu. Dalam setengah-setengah riwayat ada sebut. Macam di sini ada sebut. Daripada situ kita faham bahawa peristiwa ni berlaku beberapa kali. Lepas tu Abu Awanah dan Ibnu Fudail telah menjadi mutabi' kepadanya dalam menyebutkan lafaz aku menabiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam meriwayatkan hadis ini daripada A'mash. Ni kan Sufyan meriwayatkan daripada A'mash. Hak Imam Bukhari buat mari ni. Imam Bukhari nak cerita bukan Sufyan seorang yang ambil daripada A'mash, tapi ada beberapa orang lagi yang mengambil hadis ini daripada A'mash. Hak ambil tu yang dia tidak sebut sebagai asas, hak tu orang panggil mutabi'. Dalam istilah hadisnya penyokong. Jadi ada lagi orang lain yang menyokong Sufyan ini dalam meriwayatkan hadis ini daripada A'mash, iaitu siapa dia? Abu Awanah dan Ibnu Fudail. Hak tu sebagai sokongan untuk menguatkan hadis itulah. Kalau nak kira hadis Bukhari ni apa kuat dah. Bila ada sokongan lagi, itu lagi kuat. Lagi kuat. Dan ini orang panggil perbuatan menyokong lagu ni, orang panggil dalam istilah hadisnya mutaba'ah. Mutaba'ah ni ada dua, mutaba'ah tammah, mutaba'ah khassah. Mutaba'ah tammah, mutaba'ah naqisah. Orang panggil salah lagi, bukan khassah dah, naqisah. Mutaba'ah tammah ni lagu mana? Daripada awal ni. Ni katakanlah Imam Bukhari ambil daripada Abdan. Selain daripada Abdan ini ramai lagi orang lain. Ada beberapa orang yang ambil daripada Abdullah tu. Ambil daripada Abdullah. Lepas tu hak datang tu serupa. Jadi ambil daripada awal lagi sokong tu. Itu orang panggil mutaba'ah tammah. Tapi kalau macam ni, dalam hadis ni kata orang ni jadi mutabik pada orang ni, ni mutaba'ah naqisah. Naqisah ni apa sebab? Sebab hak sokong ni sokong Sufyan di peringkat atas dah. Bawah dia ni ada dua orang.
Abdullah dan Abdan. Sokong ni sokong peringkat Sufyan tu, atas. Itu orang panggil mutaba'ah naqisah. Mutaba'ah naqisah dalam istilah ilmu hadis ni. So, yang kedua, apabila sebut mutaba'ah, perkara lagi kita kena fahamnya ialah perawi hak datang tu serupa, hak sahabat tu serupa. Ni misalnya Maimunah. Jadi hak kata Abu Awanah dan Ibnu Fudail tadi pun, sanak dia tu pergi sepatu juga datang, dan sampai ke akhir datang tu sahabat tu sahabat yang sama, serupa dengan hak riwayat Sufyan ini juga, iaitu Maimunah. Itu orang panggil mutaba'ah. Tapi kalau dia sokong, misalnya sokong Sufyan dalam meriwayatkan daripada Amash, tapi hadis hak dia mau ni ambil ni akhirnya siapa kat sahabat tu sahabat lain, itu bukan mutaba'ah orang panggil, itu syahid. Itu kaedahnya, itu syahid. Ni dia sebut mutabi', bermakna perawi hak atas sekali sahabat tu sama. Bukan sahabat lain. Kalau sahabat lain orang tidak panggil mutaba'ah. Biar kita tahu sikit istilah hadis itu, sebab dia sebut jadi mutabi'. Apa dia mutabi'? Syahid pun menguatkan juga, tapi perawi hak atas sekali sahabat tu hak lain. Ni sahabat tu sama, iaitu sahabiah di sini isteri Nabi SAW, Maimunah, sama. Apa tujuannya syahid dan mutaba'ah ni? Iaitu menguatkan sesuatu hadis tu. Sebab kalau kau ramah kau kuatkan, kalau kau ramah kau kuat, tu bendanya. Kalau seorang pun orang kuat dah, tapi kalau ramah lagi kau kuat lagi. Seorang hafiz, kita kata nak banding dengan 100 hak tidak hafiz, kuat hak hafiz ni, kuat dah. Tapi kalau 10 orang hafiz pula, lagi kuat. Gitulah. Dengan sebab itu ulama-ulama dia kaji belaka setiap peringkat ni, setiap peringkat ni jadi mutabi' kepada Sufyan daripada Amash. Hak di peringkat lain tak ada ke mutabi' ni? Ada. Ada di peringkat lain. Hak tu satu bidang khusus pula, bahagian mutaba'ah. Hadis ni mutaba'ah di peringkat ni orang ni, di peringkat ni orang, di peringkat ni orang ni. Kalau ramah, di semua peringkat tu ramah, dia jadi hadis tu jadi kuat lah. Kuat lah. Kita boleh katalah hadis ini sampai di peringkat ini ia menjadi hadis masyhur. Tidak lagi menjadi hadis ahad, tidak. Tidak menjadi hadis aziz misalnya. Sampai di peringkat ni. Itu sebab dia beza istilah tu. Tetapi kalau daripada atas sampai ke bawah, daripada sahabat tu ramai dah, dan setiap peringkat tu ramai, itu orang panggil hadis mutawatir. Itulah mutawatir lagu tu. Kalau tidak lagu tu macam ni, hak datang tu sama, orang sama, saja, tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Walaupun ramai bawah pun, mutawatir ni ramai di setiap peringkat. Dan mutawatir hak dipakai bukan pada nama saja, iaitu di setiap peringkat perawi-perawi dia tu orang-orang yang boleh dipakai, boleh dipegang, boleh dibuat hujah. Kalau ramah saja tak boleh buat hujah, tak ada apa. Jemaah orang-orang gila misalnya kita kata, tak ada guna. Waktu jemaah orang-orang gila ramah apa. Dalam hadis ini kita dapati banyak perkara lah. Antara pengajarannya ialah isteri berkhidmat kepada suami. Tolong pegang tabir, pasal tabir, gapo tu, benda-benda kecil lagu tu. Isteri tolong suami. Ada. Sini hak kita dapatnya. Dan tolong tu bukan dalam perkara-perkara makan minum sahaja, tidur bersama sahaja. Tak, banyak lah. Apa-apa keperluan lah. Benda-benda hak kecil lagu tu. Perempuan itulah yang menyempurnakan suami. Kena ada. Khidmat itu, khidmat isteri. Khidmat suami kepada isteri pun ada juga. Ada juga. Kalau isteri, katakanlah dalam kes ni, isteri pula nak mandi, perlu pegang tabir, tak boleh nak sakup mana-mana, suamilah pegang. Dialah hak paling sesuainya. Bukan kata isteri saja kepada suami, tidak. Suami pun begitulah juga, kena tolong-menolong, kena saling berkhidmat. Di sini begitulah yang berlakunya. Adapun air, siapa yang ambil air? Siapa yang ambil air?
Sebab air payah pada masa tu.